Bermulalah sebuah pelayaran di tengah lautan. Sebuah bot berlayar meninggalkan daratan, membawa beberapa orang ahli yang berhimpun di buritan. Dari arah belakang, daratan masih kelihatan sayup dipandang. Di atas bot, bendera Terengganu berkibar megah ditiup angin. Di sepanjang para, rod-rod pancing tersusun kemas, menanti saat digunakan. Masing-masing telah siap dengan kelengkapan sendiri. Tinggallah menunggu waktu, sama ada laut sudi menghadiahkan rezekinya ataupun tidak. Tidak berapa lama kemudian, penantian itu pun berakhir. 2 ekor ikan kerisi berjaya dipancing, menjadi pembuka hasil pada hari tersebut. Setelah tiba waktu tengah hari, dihidangkan nasi kari ayam bersama tembikai. Santapan yang sederhana namun cukup mengembalikan tenaga sebelum menyambung semula usaha di lautan. Sesudah itu, seekor ikan tongkol pula berjaya dipancing. Hasilnya diangkat dan diperlihatkan kepada semua yang berada di atas bot, menambahkan lagi kegembiraan sepanjang pelayaran. Belum pun reda suasana itu, 2 orang pencandat pula mengangkat hasil mereka. 3 ekor sotong berjaya dinaikkan, lalu diperlihatkan sebagai rezeki yang menyusul selepas tangkapan tongkol. Menjelang malam, sotong yang diperoleh tadi dimasak singgang, lalu dijadikan hidangan makan malam. Segar dari laut, tatkala malam semakin larut, hujan pun turun membasahi laut dan seluruh bot. Apabila menjelang pagi, dihidangkan pula mi rebus sotong sebagai sarapan sebelum perjalanan diteruskan. Pelayaran pulang memperlihatkan hamparan laut yang luas dari bahagian hadapan bot. Laut yang sama membawa mereka keluar, kini membawa mereka kembali. Akhirnya, bot pun selamat tiba di jeti, menandakan berakhirnya pelayaran yang telah dilalui bersama. Sesudah semuanya selesai, hasil tangkapan dibahagikan kepada setiap ahli. Masing-masing menerima bahagiannya sebelum membawa pulang rezeki yang diperoleh dari laut. Demikianlah berakhir kisah pelayaran ini. Lalu berdirilah semua ahli bersama hasil tangkapan masing-masing, dirakamkan dalam sekeping gambar sebagai tanda kenangan penutup sebuah perjalanan di lautan.